Okey, sekarang kita berada di KLCC untuk pelancaran KL26 launching. Jom. So kita tunjuk apa ada dekat luar ni. So dekat luar depan kita akan ada nampak satu booth, kata satu rumah macam ni. Jom kita tengok ada apa kat dalam. Okey, kita disambut. So ada activation. So ada welcome to fan zone. So dekat ini adalah fan zone. Jom kita pergi tengok apa kat dalam ni. So dalam ni ada beberapa booth. Yang pertama kita ada Petronas Minta. So dekat sini juga ada Sepang punya booth. Bagi siapa yang nak dapatkan tiket hari ini, beli kat sini promo, tiket promo 20% diskaun dan setiap pembelian dapat percuma satu plus ni. Booth ICR MotoGP Honda ada dekat sini. Dan kau boleh main PS5 dengan skrin besar dan boleh main game dengan Lita Sepang kita. Ada booth Michelin dekat sini. Okey, korang boleh follow dia orang, ada banyak dapat hadiah. Kita ada Selcom DG yang support KB Irfan nanti. So tengok tu KB Irfan tengah ride. So dia orang akan ada buat Khamis ni, bermula Khamis Jumaat Sabtu Ahad. Khamis Jumaat Sabtu saja. Khamis Jumaat Sabtu ada korang boleh kata main simulator ni dan ada dapat hadiah. Dapat helmet yang 5G tu. Jom, ada satu lagi. So kita tengok. Ni adalah T-Shot punya booth dan inilah ada kat dalam fan zone. So korang iaitu peminat MotoGP datang ke sini untuk merasai sendiri kata White MotoGP yang kita akan berlangsung pada tahun ni. Dah lama kita tunggu kan. Jadi inilah masanya kita untuk kembali racing guys. Jom datang ke KLCC 2 hingga 7 hari bulan ada benda ni dan event kemuncak ialah pada 7 hari bulan nanti.